Assalamualaikum kawan. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Hari ni video ni agak video mengejut sikit. Kenapa? Geng-geng Ipoh nak datang. 3 biji dah berada di Shah Alam lah sekarang ni. Aku tadi dah nak lena dah kawan. Tapi dah sebabkan demo-demo ni daripada Shah Alam nak jumpa teman sangat-sangat. Teman pun keluar je lah sebab dia orang sanggup datang kan daripada Shah Alam menuju ke Batu Kip. Jadi teman pun kongsi lah location. Location di Willy Motor lah kan. Senang nak jumpa kat situ. Kenapa? Kalau kata kita send location kedai-kedai mana kan tak kena dengan tekak, tak selera, tak nak lepak mamak, manalah tahu kan. Jadi aku share je location kat kedai ni. Dan lagi dia orang sampai situ, baru tanya komen semua nak makan apa kan. Kalau kata nak mamak tak kisah, aku bawa je kat depan tu ada mamak. Tujuan otai yang nak jual GS tu, dia datang, katanya nak pandai enjin. Sambil-sambil tu boleh lah aku test motor dia yang nak jual tu kan. Sambil-sambil tu boleh lah komen semua tengok. Manalah tahu komen berminat nak beli GS pula ke. Kan. Harga dibuka memang berbaloi lah. Tak ada lagi GS harga tu. Orang adik-adik ni macam sikit. Dah sampai ke belum? Tidak lagi. Jadi kalau tak sampai kan, kalau kata nak mamak aku bawa sini aja. Kalau kata tak nak mamak ke kan, aku bawa tempat lain. Aku nak tunggu dekat share ni kejap. Tunggu situ gelap, bahaya. Tunggu kat share ni kejap kat tepi tu. Antara demo nak sampai tu kan. KS style lah. Okay. Teman nak tunggu kat sini kejap. So kalau demo sampai ke kan, kita sambung balik Alright. Oi, laju betul geng-geng GS ni. Tu 3 biji lah. Tahu dia nampak gidak lah. Dengan spotlight terang-menerang ni geng-geng nak pergi Laos lah ni. Nampak dah, hotel dah nampak dah tu. Laju tu bayanglah daripada Shah Alam aku keluar sini bukan dalam 10 minit sampai dah. Laju betul dah hotel-hotel ni. Hotel sudah sampai. King. Bang. Ayup, amboi mikir bergaya. Ni dia. Amboi handsome betul, tak kena teman mikir. Kacak bergaya. Bergaya betul. Lepas pakai GS ni, amboi mikir tipu teman ya. Teman tunggu tak hantar-hantar pun lagi. Hasil orang perak. Hasil orang perak. 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 Dekat ni Botel. Peri. Ini SRT. Macam adik-beradik GS juga. Jauh. Ya. Pergi ke Laos? Tak tahu lagi. Janganlah tak tahu. Tak apa, kita ada ni pencinta wanita ni. Itu bahaya tu. Itu step bahaya tu. Bang. Bang. Rotai ni. Rotai 70 ni. Ui, lawa bang. Lawa. Ada apa ke nak jual? Nak upgrade. Nak upgrade. Upgrade? Nak ambil GS ni. Allah. Ni lah rupanya nampak. Ni lah rupanya. Nampak? Lawa. Kali baru cat je. Putih apa ni? Mutiara. Putih ni lah apa? Pearl white. Ni cakap dia. Ni. Polat ni saja. Ini 1000 lebih. Ini ke tadi yang abang pasang terang-menerang tu? Allah. Ini 1000 lebih harga ni. Ya? Ni 2000 lebih. Ni Denali. Tidak main. Ini yang terang tadi, dia jauh terang tadi tu. Bapak terang. Brand ni dengan brand kamu dah ada. Denali standard lah.
Denali? Denali pada ada. Oh, Denali. Ha, 3-4 ribu dulu. Modal ni. Ya. Ha. Ini tahun bila ni? Ini tahun 2012. 2012? Oh. Mati apa ke lama? Lampu dah tukar LED mau. Ya ke? Lampu. Oh, tengok. Pasang? Ha. Uish, dorang lah. Dah tukar LED ni. Dorang. Ha. Low mata. Tahu tak apa? Lawa. Pusat lawa. Spotlight tadi. Oh. Ui, dorang. Ada putih. Buat mekameh tu. Lawa. Dia dah tukar lampu depan semua. Lawa. Tutup lampu kan, habis bateri je. Semua dah tukar betul lagi. Tak. JSA tu dah ada belum? Dia nak je? Tak ada masalah. Keluar ni masuk JSA pula. Nampak? Nampak tak? Orang ada lah macam. Orang ada adik. Ha. Kita ni tak ada. Ha, sama lah. Ha. Tu pasal habis. JSA. Nama JSA. JSA eh? JSA dalam 80-90 itu. Api ni pun dah lawa bang. Owner dia, saya ambil. Ha. Owner dia pinjam kita ni. Ha? Yang dekat tu eh? Dekat perak. Ha, yang meninggal dekat Cameron tu? Ha, dekat Cameron. Oh, kan. Dia dekat Pekan Hulu. Oh, kalau dulu yang Ya. Cameron pun ada kat tadi. Dia langgar lori. GS ke? Dia dekat Z, dia pakai Z. Motor macam abang lama tu lah. Hancur motor. Ya. Ini dia lepas dah. Dia meninggal bagi tadi. Oh, Allah. Owner dia. Atau ngapa dia jual ni? Ha? Ngapa dia jual ni? Sampai kaki. Tak sampai kaki. Nak ni GSA. Cadang dia. Pos ni lain. Kita ni kaya makan gaji pelan-pelan lah. Cakap orang dia pun sama. Tidak, Mika pergi lagi dah ni. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. InsyaAllah eh. InsyaAllah. Dalam usaha. Memang nak pergi. Dalam usaha. Cuti ada tak? Cuti ada tak ada? Cuti dah mohon. Cuma nak tunggu, nak bincang dengan bos. Ikutkan kata dia Banzam, Ha. dia orang akan buat 29 keluar. Oh. 29 dah boleh keluar dah. Maksudnya daripada kita keluar tu antara kita nak ke Chumphon atau ke Pattaya. So dekat situ kita ada dia lah. Ada siapa nak turun Kata Mika seorang ke berdua? seorang. Ya kata Mika janji dengan teman apa? Tak ada pun. Tak ada seorang je weh. Mika jangan. Okey. Nak minum kat mana? Jap. 2 minit. Koma ni lah dia hotel yang masa ride Thousand Corner dulu. Bawa Z1000. Yang jatuh. Tapi Z1000 abang tak nak jual. Tak nak sayang kenangan tu. Brum. Lala sakit bontot dekat Nan. Tapi tu pun beli tu. Okey, pada Koma yang berminat nak membeli motor ni, Koma boleh contact lah hotel kita ni. Lagi aku letak nombor kat bawah tu kan. Kau boleh contact nombor. Boleh bang? Saya letak nombor bang Boleh. Harga boleh bincang dengan hotel ni. Yes. Mantap. Harga boleh bincang dengan dia. Motor dah tip top. Dia kata dia buat head, dia buat loan sharp, habis dekat buat VC kan, habis dekat 8,000 katanya. Jadi kalau kau berminat, bolehlah Roger Hotai ni. Usahakan. Aku pun berminat. Aku pun terkacun. Dia suruh bawa tadi, tak nak aku. Bawa kan memang confirm terkacun ni. Jadi kita jangan bawa. Kita tengok je. Kita try duduk je tadi kan. Tengok selesa tak selesa. Okay, kalau kau berminat nanti Roger. Nampak. Oh. Lilap. Okay. Saiz sama ke? LC dengan Ace Sama. Saya sama. Ya. Saya sama. Saya semua sama. Habis Mika paling jauh tadi bawa Thousand Corner lah. Thousand Corner. Jimat gila. Memang jimat. Ya. Memang jimat. Memang jimat, betul. Bawa bini tu ke? Bawa bini lah. Silap lah, terlepas cakap Bawa pula. bini. Dia masuk Thailand dia tahu. Rasa. Baru seronok, gembira hati tu. 500 lebih. 500, 4 setengah, 500.
Tapi sebelum masa kita Cambodia tu lagi, mana sedap? Motor lama ke motor yang ni? Oh sedap. Jauh beza lah. Kan motor lama tu senang cakap, speed highway je, tapi jalan jauh tak boleh ya? bayangkan Cambodia tu, kita naik jalan batu tu kan. Aku tengok dia kat belakang TL kan, skuter kan. Aku tengok Ariza ada sahab, dia naik tenang je belakang kan. Kan Razak macam mana Razak? Sihat dah? dah buat keyboard yang ke-8 je. Tapi kata nak pergi, nama dia dalam tu? Itulah Ya, betul. Dia kata kalau ada sihat insyaAllah. Oh, Tapi pun susah juga sebenarnya nak jaga dia. yelah. Tak senang jaga dia kan. Nika kan best friend. Nika selotok lah dengan dia. Mana tahu dengar kata Mika pula kan. Dia nak pergi tu. Tidak pun naik lah berdua. Hoi. Ha, Jalan jauh. tak nak. Tak bawa. Tapi kalau bawa MJ nak je hampir tu. Okey kaum, alhamdulillah kita melepak je kat Mamak bersama abang Handsome ni. Teman nak Mika pergi Mika jangan tak pergi Mika duduk sebilik dengan teman tau. Okey, pada korang yang berminat nak beli motor GS, ni owner dia. Nombor WhatsApp bang. Okey, kalau nak WhatsApp 0111 2433 244. WhatsApp je teman. Harga boleh bincang lah. Harga boleh diundi. Boleh bincang sampai jadi. Kalau tak jadi pun kita bagi jadi. Bagi jadi. Jangan jadi pisang dah. Motor macam korang tengok tadi lah, tip-top dah. Macam-macam dah ada. Lampu tu mahal tu. Lampu kan 1000 je tu kau. Satu 1000, yang bawah tu 5000. Yang bawah tu itu 1000 lebih, ni 2000 lebih. Oh, Lampu rupa. light. Bila bapak terang. Buat meja sobi lagi kurang RM70, 5,000. Buat lawn shop 1,600. Receipt semua ada lah Semua ada. Aksesori lain lah. Mana kalau korang nak datang tengok motor, tengok receipt sekali. Abang bagi receipt sekali. Yes, receipt semua ada. Mantap receipt. Kata Jaya nombor telefon dia, tipu bocor. Sebut nombor plate motor. Alright guys, hotel-hotel kita nak bergerak dah. Bergerak balik ke Ipoh. So ni lah dia motor yang nak dijual, yang nak dilepaskan. Harga boleh bincang dengan hotel. Kita nak upgrade juga. Hotel nak upgrade katanya. Ini jaket yang pergi tu sampai mana? Bukan lain. Ini mahal ni Duhan. Duhan tak. RM10,000 boleh jaket ni. Ha? Ya. Alright. Selamat Baik. Kita jumpa bulan 12. 12. Okey. InsyaAllah. Susah betul nak jumpa Mika ni. Call pun tak boleh, susah nak ngangkat. Senang je. Kalau start pukul 9 sampai pukul 1, Jangan call. jangan call. Oh. Call boleh. Tapi tu hari teman call macam dengar suara perempuan. Memang lah. Lepas tu dia letak balik. Memang lah. Siapa? Teman kat office tu, pak waktu tu paling kurang pagi-pagi pukul 9 sampai pukul 11 tu memang busy video. Tak usah cakap lah, bos besar pun tak layan. Sorry. Dia tahu. Oh ni kau jangan kau bagi dia tak angkat. Ni bos besar Coca-Cola tu. Dia lah. Dia lah manager Kat Ipoh dia manager Coca-Cola. Okey, jom jumpa lagi. Okey bang. Selamat Jangan lupa Jumpa di Laos. jumpa di Laos Sana nanti cakap kat dia. Laos baru kita jumpa Okey bang. Selamat. Selamat, hati-hati. Okey. Jumpa lagi. Terang. Yang tu belah kanan, yang ni belah kiri. Oh, bapak terang. Harga pun terang. Harga terang Harga pun terang pun. Alright. Terang. Sana. Torang betul lampu dia. Yup. Hati-hati ya. Selamat. Okey. Alhamdulillah settle dah. Jumpa geng-geng Ipoh. Terang. Dua spotlight tu
RM5,000 lebih. Tu yang mahal lah. Lama jugalah kita orang borak tadi. Borak tentang nak masak. Apa nak bawa, kan? Dapur apa semua. Aku fikir tadi, aku cakap aku nak bawa dapur orang camping tu je. Senang. Tapi katanya risau pula, yang tong gas tu takut meletup pula, terbakar pula motor katanya kan. Alhamdulillah. So bincang tadi, otai nanti buat dapur. Ya, otai masak. Kita bawa ni je, bawa berai je. Sardin sikit lah kan. Orang ni sikit, orang tu sikit, orang ni sikit. Jadi bukit. So perbincangan tadi kemungkinan besar 29 kita akan keluar daripada Laos. 29 bulan 12 lah. Jadi kita akan masuk Laos pada 19, 20, 21, 22 pagi tu kita gerak daripada Chiang Kong tu, kita gerak menuju ke Botan. 21, 22 kan, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, 7 hari dalam tu. 7 hari dalam Laos kau mah. So dekat situ nanti ada choice. Siapa-siapa yang nak keluar ke Vientiane akan balik ke Vientiane. Dekat sikit terus tembak ke Chumpon. So siapa yang nak maksudnya nak explore lagi ke Laos ujung, border yang dekat dengan Cambodia tu. So nanti keluar situ kita akan terus shoot bermalam di Pattaya lah. Alright. Tapi GS ni memang sedap lah. Memang makanan dia lah kalau nak ke sana tu kan. Nak ke Laos, nak ke Cambodia, mana-mana lah, nak membara kan. GS ni memang makanan lah. InsyaAllah lah, ada rezeki, Allah izinkan, okey lah boleh tukar GS. So okey lah, aku rasa sampai sini saja video aku. Video yang tak seberapa ni. Jumpa sahabat-sahabat daripada Ipoh datang ke Kuala Lumpur, menziarahi sahabat-sahabat di KL ni. Sambil-sambil diorang ride kan, diorang sampai KL nak jumpa aku lah. So tak ada masalah lah tu. Okey lah, kita jumpa lagi di next video. Aku Broris, motor bukan ukuran yang penting, jiwa kena kental. Jumpa lagi, bye bye, Assalamualaikum.